Saudara-saudara, hanya diulang supaya dia masuk dalam kepala, turun dalam hati, mengalir dalam darah, beri kekuatan kepada jari-jari kita untuk memasukkan dalam ballot box nanti, kertas undi nanti, menolak Pakatan Rakyat. Boleh kita boleh? Boleh kita boleh? Tapi saya nak menyebutkan saudara, malam ini saya nak mengambil masa sedikit untuk menerangkan saudara-saudara apa pilihan yang nak dibuat. Pilihan yang sangat besar, artinya bukan kepada diri saudara sebagai ibu ayah, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, generasi pengganti yang akan datang, bermula daripada ibu pilihan raya PRU ke-13 ini. Bukan cerita nak datang ke ceramah tadi nak pakai slipper atau nak pakai kasut, bukan. Bukan cerita selepas ceramah ni nak makan roti canai ke, nak makan tosai ke, bukan. Bukan nak cerita nak pindah rumah baru ni, flat ke, kondominium ke, rumah teres ke, bukan. Tetapi saudara akan membuat satu keputusan. Kesannya nanti, sama ada anak cucu kita nanti mengkencingkan kubur-kubur kita, ataupun kesannya nanti saudara-saudara tidak lain dan tidak bukan sebagaimana Luqman Adam menyebutkan, sampai anak kita tak dapat membezakan which one is God, which one is Allah, which one is Lord, which one is Allah, which one is Jesus, which one is Allah. Kan perkara ni besar, tuan-tuan. Tapi saya malam ni nak mengatakan kepada saudara-saudara yang hadir, seluruhnya yang hadir pada malam ini, bahawa kita akan membuat satu decision. Dan decision yang kita akan buat, kita bertanggungjawab terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya nak sebut, bukan itu yang penting bagi saya, tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, sebagai naib presiden PAS, pernah beberapa ketika saya mewakili parti berunding dengan Anwar Ibrahim, berunding dengan Kapal Singh, bergondeng dengan Lim Kit Siang, bergondeng dengan Lim Guan Eng, sebagai Pesuruhjaya PAS Selangor 8 tahun. Pesuruhjaya PAS Selangor, saya pilih YB Kasim, saya pilih dia. Saudara, saya nak menyebutkan 8 tahun saya orang nombor 1 PAS di negeri Selangor. Saya yang merancang bersama dengan teman-teman DAP, teman-teman PKR, apa nak buat di negeri Selangor, macam mana nak bunuh UMNO BN di negeri Selangor. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan pasal saya dalam kumpulan itu perancang, pengendali. Sebab itu pasal saya tahu the ins and the outs. Saya nak syorkan kepada teman-teman yang hadir pada malam ini, jangan sama sekali haramkan jari-jari ini memangkah DAP. Haramkan. Pasal apa nak haramkan? Pertama, DAP nak menubuhkan secular state, negara sekular yang tidak ada agama yang menjadi asas kepada kenegaraan itu. Dan negara sekular ini paling mudah diadakan, dijalankan, dibangunkan melalui satu sistem namanya republik. Saya bukan orang yang pertama menimbulkan perkara ini. Saya bukan orang yang pertama menimbulkan isu ini, republik dan juga negara sekular. Bercambah dalam blog, bercambah dalam media. DAP nak melahirkan Malaysia sebagai negara sekular. Asasnya ialah negara republik.
Tak ada lagi keagungan Islam. Tak ada lagi kehebatan bangsa Melayu yang diberikan special focus dalam perlembagaan negara. Tak ada lagi institusi raja yang menjadi sandaran terakhir kepada Islam dan Melayu. Saya sokong institusi raja sebab dalam perlembagaan institusi raja merupakan sandaran terakhir bagi survival Islam dan Melayu di negara kita ini. DAP juga, tuan-tuan dan puan. Biasanya dalam program-program saya ni, Datuk Huzaimi namanya, Datuk Hazimi, dia akan menjadi pengurusi, dia akan bacakan 30 tuntutan DAP. Tiap-tiap kali saya bersyarah di Selangor ni, Datuk Hazimi akan membacakan satu persatu. Dalam rangka memperkenalkan penceramah yang pertama, 15 tuntutan DAP, sambung penceramah yang kedua, 15 lagi tuntutan, 30 tuntutan DAP. Apa lagi tuntutan dia? Dia nak menghapuskan askar Melayu diraja, mansuhkan. Bayang tuan-tuan, askar Melayu diraja nak dihapuskan, mansuh. Dalam 30 tuntutan DAP nak menghapuskan MARA. Saya minggu lepas bagi kursus 4 hari 3 malam kepada pegawai tinggi MARA. Menung mereka bila saya katakan, kalau Pakatan Rakyat menang, target mereka yang pertama untuk dimasukkan ialah MARA. MARA ada MRSM 50 MRSM 50. Tiap-tiap masa ada 35,000 pelajar-pelajar yang bakal menjadi arkitek, engineer, yang bakal menjadi orang korporat, yang bakal menjadi pegawai-pegawai agamawan, yang bakal menjadi tonggak kepada negara ini, tetapi atas nama DAP untuk menerajui Malaysia ini bersama dengan Pakatan, maka MARA akan dimansuhkan. Saudara, dalam internet ada. NDAP tak pernah challenge pun. Saya hanya menyebutkan, mengulangi menyebutkan. Dan saya nak ulang, saya bukan orang yang pertama menyebutkan. Saudara-saudara, apa lagi yang ada kepada DAP? DAP jelas-jelas menolak sama sekali Islam. Tolak sama sekali. Saya tak mau ulang lagi apa kapal sing kata over my dead body. Saya tak mau ulang dah. Macam mana orang PAS? Macam mana pimpinan PAS? Macam mana orang PAS di Bukit Indah ini? Macam mana teman-teman yang hadir, yang tidak hadir ini boleh bersekongkol dengan DAP yang jelas-jelas tak mau Islam? Tak mau Islam. Saudara, Lim Guan Eng tak mau Islam. Dia beritahu kepada kita kapal sing Lim Kit Siang tak mau Islam. Apa ugutan mereka? Kalau Kelantan nak buat hudud, Lim Kit Siang, Lim Guan Eng mengatakan kami akan resign and block sebagai membantah jika sekiranya Kelantan ingin melaksanakan hudud di negeri Kelantan. Bayang tuan-tuan. Hingga kalau Lukman menyebutkan tadi, apa saja which have got traces of Islam. Ada sikit rupa-rupa Islam. Ambil peristiwa penggunting rambut wanita di Kota Baru. 21 tahun dah tuan-tuan peraturan ini di Kota Baru. Berapa tahun dah? 21 tahun. Penggunting-penggunting wanita tidak boleh menggunting laki-laki Muslim. Tak ada masalah 21 tahun. Tak ada masalah. Berjalan baik. Bila-bila timbul dalam 4 bulan yang lepas ditentang oleh Karpal Singh kerana menyalahi peruntukan perlembagaan dan tidak bertepatan dengan human rights. Apa jadi? Peraturan dah 21 tahun. Saudara, ditawakufkan. Ini perkataan pas tawakuf.
Maknanya tawakuf, peraturan itu is being put into abeyance. Tidak dilaksanakan. Tak boleh dilaksanakan. Ambil di Kedah. Mungkin lo kemana sebut, saya nak re-emphasize lagi. Papan iklan. Menteri Besar dah setuju, Exco dah setuju di Kedah. Kalau ada image wanita, image wanita itu mesti berimage menutup aurat. Saudara, di Kedah, DAP satu kerusi saja. Satu kerusi. Tetapi kekuatan yang ada kepada DAP di peringkat negeri disokong oleh DAP peringkat pusat, Kalpasing, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang. Seorang itu boleh menghalang keputusan Menteri Besar dan Exco. Tak buat. Saudara-saudara, saya nak bagi tahu, dalam bulan Ramadan, 2 Ramadan yang lalu di Kedah, Exco sudah memutuskan, Menteri Besar sudah endorse. Apa dia? Sepanjang bulan Ramadan, pusat-pusat perhiburan tidak dibenarkan beroperasi bagi menghormati Ramadan. Ini kecil punya cerita, ini kecil. Apa jadi? DAP yang terkonteng, yang terkontang seorang-seorang ni menentang habis-habisan dan disambut penentangan oleh DAP pusat. Akhirnya rancangan itu terpaksa ditolak ke tepi saja. Malulah tuan-tuan. Mana kita punya respect? Mana kita punya jati diri Islam? Mana kita punya kekuatan? Mana ajaran daripada mak bapak yang menyalurkan Islam kepada kita? Mana dia ulama-ulama yang tidak membelanya? Mana dia kekuatan kepada parti yang ada ahlinya 1 juta orang? Bayang tuan-tuan, macam mana kita nak bersekongkol dengan DAP? Saya tak nampak, betul-betul saya tak nampak. Saya tak nampak ada bolehnya, ada ruangnya, ada aperture-nya untuk kita bekerja sama, teman-teman itu bekerja sama dengan DAP. Mereka menentang Islam, mereka menentang Melayu. Asalkan Melayu saja nak review, Melayu saja nak review, Melayu saja nak review. Macam mana? Yang kedua, PKR. Saudara, sepatutnya pada pilihan raya yang hanya beberapa hari saja lagi, tidak mengizinkan jari-jari ini mengundi memangkah calon-calon mewakili PKR dalam pakatan. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Saudara, Anwar Ibrahim nak bawa 3 agama. Dia tak yakin dengan agama yang ada ni. Itu yang diberitahu kepada kita, penulis memberitahu kepada kita. Daripada kesimpulan yang dapat dibuat. Agama yang turun daripada mak bapak saya. Agama yang turun yang diajak oleh tok guru di kampung, di desa, di mana-mana juga. Saudara, Anwar Ibrahim nak introduce, memperkenalkan ada 3 agama. Pertama, namanya religious pluralism. Pluralisme agama. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Anwar Ibrahim telah introduce, memperkenalkan, telah menghidupkan dan akan reintroduce dalam skop yang lebih luas, yang lebih besar, mencakup seluruh negara. Apa dia? Religious pluralism. Apa dia religious pluralism? Pahaman yang mengatakan bahawa semua agama itu sama belaka. Bayang saudara. Bahkan kalau saudara baca dalam literature sebagai agama samawi yang terakhir, agama Islam, bila diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah
terbatal paman-paman agama yang lain. Inilah yang agama haknya, yang awalnya, yang akhirnya, dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Macam mana nak disamakan? Minta maaf, saya cakap secara fakta. Macam mana Islam nak disamakan dengan Hinduism? Macam mana Islam nak disamakan dengan Confucianism? Itu agama bikinan manusia. Sedangkan Islam adalah agama bersandarkan pada wahyu yang diberikan kepada Jibril untuk dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan scripture, kitab 114 surah, 30 juzuk, 6,666 ayat untuk menjadi bahan guidance, petunjuk untuk kehidupan umat di Ampang, di mana saja. Umat sekarang, umat yang akan datang, sampai umat yang terakhir, sampai hari kiamat. Anwar nak bawa satu agama namanya Islam liberal. Apa dia Islam liberal? 2 suami isteri. Seorang Hindu, seorang Islam. Isteri Hindu, suami Islam. Ada 5 orang anak. Bila anak itu mencapai umur 18 tahun, setengah negara 21 tahun, anak kita boleh berjumpa dengan ibu dan ayah, pandang mata demi mata. Ayah, saya sudah berumur 18 tahun atau 21 tahun. Sampailah sekarang saya tegak kepada kaki saya sendiri. Antara keputusan yang telah saya buat, wahai ayah, anak nombor 1 kata, saya nak jadi manusia yang memegang agama namanya agama Kristianiti. Mak bapak tak boleh masuk campur, tak boleh menegak langsung. Menangislah. Itu hak anak-anak itu. Anak yang kedua bagi tahu mak dia. Anak perempuan yang kita sayang. Satu hari kita lambung dia berapa kali, tangkap dia, cium dia. Umur 18-21 tahun menghadap kepada ibu bapa. Wahai ibu ayah, saya dah berumur 18-21 tahun. Anak perempuan kata, saya dengan boyfriend dah bersetuju untuk memeluk agama Buddha. Saudara tak boleh kata apa. Tak boleh kata apa. Atas nama kebebasan. Bayang saudara. Saudara baca benda ni banyak dalam blog. Ikuran daripada tahun 2010, Anwar Ibrahim menyampaikan ceramah di London School of Economics mengenai religious pluralism dan Islam liberal. Bayang saudara. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, LGBT. LGBT. 2 minggu yang lepas, di sebalik tekanan yang begitu memuncak di Perancis, diadakan demonstrasi petang, malam, siang, pagi, petang untuk menuntut supaya rakyat Perancis menolak kahwin sesama jenis. Tetapi Parlimen Perancis telah meluluskan kahwin sesama jenis. Sah kahwin laki-laki dengan laki-laki. Sah kahwin perempuan dengan perempuan. Di Amerika Syarikat mereka ada 50 negeri. 11 daripada 50 negeri telah meluluskan peraturan undang-undang boleh kahwin laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Idea ini nak dibawa ke Malaysia. Bayang tuan-tuan. Orang laki-laki kahwin dengan orang laki-laki. Saya boleh nampak dalam kepala saya apa dia nak buat. Tapi perempuan kahwin dengan perempuan, sampai sekarang ni saya tak nampak apa dia nak buat. Saudara, sebab itu, yang ketiga, yang kedua untuk PKR. PKR telah
sedang dan akan menghadapi masalah moral dan akhlak yang sangat hebat. Belum ada lagi dalam sejarah moral ahli-ahli politik, pimpinan politik dalam PKR sebagaimana yang terdapat sekarang ini di Malaysia. Allah, tuan-tuan, saya tak mengulang apa yang Luqman kata. Tuan bayangkan, tuan. Semalam malam tadi saya bersyarah di balik Pulau Pinang. Habis bersyarah, orang yang mengikuti Anwar siang, malam, pagi, petang bercerita dalam setengah jam kepada kami. Versi cerita dia kata, ini mata yang nampak, ini telinga yang dengar, ini tangan yang menyelup poket. Apa dia? Permasalahan moral yang dilakukan oleh bakal Perdana Menteri Pakatan Rakyat Anwar Ibrahim. Saya tak mau pergi lebih daripada itu. Isteri saya selalu menegah saya, jangan bang, jangan itu aib orang. Tapi tuan-tuan dan puan, saya nak sebut sebagai penutup tentang moral ini, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes-kes yang melibatkan lewat Anwar Ibrahim, seluruh hakim mengatakan kami tidak boleh sabitkan kesalahan ini kepada Anwar Ibrahim disebabkan bahan bukti yang tidak cukup, terutamanya DNA-nya, daripada spek, daripada saintifiknya tidak dapat meyakinkan mahkamah. Tetapi ketiga-tiga hakim, seluruh hakim mengatakan memang berlaku. Benda itu masuk dalam dubur orang-orang yang berkenaan. Saya cerita ni, belakang saya pun tak apa nak sedap. Apa hakim kata? Tetapi there was indeed a penetration. Tak mahu ulas lebih, tuan. Isteri saya marah. Bayang. Saya diberitahu pimpinan PAS sekarang ini mendesak Anwar Ibrahim. Kalau kau nak jadi Perdana Menteri, Anwar, yang terakhir saya dengar minggu lepas, kalau kau nak jadi Perdana Menteri, engkau harus bersumpah mubahalah. Sumpah mubahalah. Tapi dia tak berani. Tak berani. Tak buat. Macam mana orang? Orang Bukit Indah macam mana? Adakah dengan keadaan yang sedemikian tuan-tuan pergi ke tempat untuk membuang undi nanti dalam keadaan yang saya sebutkan ini, tuan-tuan masih nak mengundi PKR? Weh, jangan tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan kalau buat juga saya lastik kepala tuan-tuan. Pakatan Rakyat, no, PKR, bukan Pakatan Rakyat ni, PKR. Bayang satu blunder yang mereka buat. It wasn't a blunder. It was their belief. Apa dia? Nurul Izzah kata macam orang bukan Islam, orang Islam pun boleh menukar agama. Bayang tuan-tuan. Bayang! Saya pandang ke sana tadi. Saya menyampaikan fakta. Buktikan apa yang saya sebut ni tak betul faktanya, buktikan. Buktikan tetap satunya tidak betul faktanya. Daripada saya kata arak judi, seluruhnya itu, termasuk tentang DUMC dan Masyarakat Utama Methodist Church. Buktikan yang Hasan Ali berbohong. Buktikan. Saudara, Nurul Izzah orang muda, tidak terdidik dalam agama. Macam mana bapa, begitulah anak.
Borek bapaknya, rintik anaknya. Apa implikasinya? Saya nak tanya kepada teman-teman. Orang Bukit Indah, orang Bukit Ampang, orang Lembah Ampang, ada Lembah Ampang? Ada. Ampang Jaya, Lembah Jaya, apa lagi yang Jaya? Subang Jaya memang ada. Abang melagat ke sana pula. Lembah Jaya, Ampang Jaya, Basri Jaya. Saudara saya nak sebut Rasmi Jaya. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian. Kesan daripada Nurul Izzah. Nurul Izzah ni orang muda. Nurul Izzah ni jaga orang-orang muda untuk memikat hati orang muda supaya orang muda berumur 35 tahun ke bawah mengundi Pakatan Rakyat. Bayang ikon dia. Ikon dia ialah Nurul Izzah. Nurul Izzah kata macam juga orang bukan Islam boleh pilih mana-mana agama. Orang Islam pun mulai hari ini daripada pengesyuran perisytiharannya, siapa-siapa pun orang Islam bebas menukar agama. Bayang saudara. Semua ulama besar mengatakan syirik. Syirik. Saudara. Sebab itu boleh tak tolak PKR? Tak berapa semangat. Saya tengok Tanjung Piai, dia duduk dalam kemah menjerit, tembus kemah tu. Apa yang saya berikan menyebabkan kita mesti menolak PKR dan menolak Pakatan Rakyat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Biar sampai terkentut kat sana tu. Saya ni demam tuan-tuan. Malam tadi habis dengan minum begitu begini, dengar cerita orang yang mengiringi Anwar Ibrahim tu sampai pukul 1.45. Pukul 2 sampai hotel. 2.30 baru tidur. Kita ambil flight Firefly yang paling pagi sekali. Sampai sekarang ni tak rehat-rehat lagi. Demam. Teman-teman saya yang mati sekalian. Sekarang giliran PAS pula. Sekarang giliran siapa? Bila sebut PAS, saya bercakap with authority. Why? Because I was the vice president of PAS. Kedudukan saya sama dengan Zahid Hamidi. Kedudukan saya sama dengan Datuk Isri Hishamuddin. Kedudukan saya sama dengan Syafi'i Abdal. Kedudukan saya untuk negeri Selangor sama dengan Datuk Seri Najib. Pasal Datuk Seri Najib pengurusi perubahan UMNO negeri Selangor. Bayang. Saya bukan nak mengatakan hebatnya Hasan ni, hebatnya tak ada. Tak ada. Tapi saya nak mengatakan saudara-saudara tentang PAS. Kenapa kita mesti tolak PAS? Pertama tuan-tuan, PAS sudah diresapi oleh unsur-unsur yang dikatakan datang terus daripada Anwar Ibrahim. Unsur-unsur yang boleh dikaitkan dengan DAP dalam PAS. Bayang tuan-tuan dan puan-puan. Masa saya masuk PAS dulu, simbol PAS ialah kepimpinan ulama. Itu simbol PAS. Masa saya masuk PAS, 80% daripada pimpinan pusat terdiri daripada ulama. 80%. Nak tunjuk kat mana sekarang? Dah tak ada pula kat situ. Ini bukan ni, ini bukan. Ini.
Kok belakang saya rasa. 75 ke 80% sekarang ini bukan ulama. Mereka adalah pengaruh langsung daripada PKR, pengaruh langsung daripada DAP. Bayang tuan-tuan. Bila pimpinan PAS bukan dari segi ulama, bukan kepimpinan ulama, the whole configuration of the leadership of PAS change drastically. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, PAS, bila PAS dipimpin oleh orang-orang yang bukan ulama, dan orang-orang ini disebutkan pengaruh langsung daripada Anwar Ibrahim, dia juga dikatakan sebagai proksi Anwar Ibrahim dalam PAS. Allah tuan-tuan, saya ada dalam PAS ketika itu. Saya dipecat baru setahun sebulan. Allah tuan-tuan. Bila saya membentangkan dalam mesyuarat hal mengenai Pakatan Rakyat di negeri Selangor, hal mengenai arak, hal mengenai judi, masing-masing macam tutup telinga, tak mau dengar, tak mau dengar, tak mau dengar. Tadi saya mengatakan dalam sistem PAS, Anwar Ibrahim dengan proksi-proksinya. Saya kesian tengok Ustaz Hadi. Kesian betul saya tengok Ustaz Hadi. Kesian saya tengok Nek Aziz. Kesian tuan-tuan, kesian. Sebab diperkotak-katikkan oleh proksi-proksi Anwar Ibrahim. Allah. Dua orang ni mula-mula bersetuju dengan kalimah Allah digunakan oleh bukan Islam, terutamanya Kristian dalam Bible berversi bahasa Melayu. Ingat tak? Nek Aziz setuju, Datuk Seri Hadi Awang setuju. Tuan bayang, bila dia rujuk kepada Majlis Syura Ulama dengan kekuatan yang ada kepada Datuk Harudin dan Datuk Harun Taib, Majlis Syura Ulama memutuskan tidak boleh sama sekali perkataan kalimah Allah diguna bukan Islam atau Kristian dalam versi Bible berbahasa Melayu. Kalau gunakan juga, Harudin kata syirik. Mana? Dia suruh. Dia mangan dok. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa Harudin kata? Saya akan mempertahankan keputusan tidak membenarkan kalimah Allah digunakan oleh bukan Islam Kristian dalam Bible berbahasa Melayu sampai akhir hayat saya. Terbelah dua dalam PAS sekarang. Saya tak mau ulas tentang hal terbelah dua ni. Terbelah dua dalam PAS. Bolehlah duduk je sana, bolehlah sambung-sambung. Cuba datang kemari tengok. Terbelah dua dalam PAS. Satu ulama pun terbelah dua. Satu ulama yang mengiyakan, satu ulama yang menidakkan. Tapi di peringkat yang saya katakan proksi-proksi Anwar, proksi-proksi DAP, jumhur mereka, majoriti mereka menerima kalimah Allah dan boleh digunakan untuk orang bukan Islam. Saudara-saudara, tolong, wahai orang PAS, tolong, bukan kerana saya dipecat daripada PAS, pandangan saya daripada PAS macam saya sebut malam ini, tetapi inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Saudara, disebut dalam akhbar, saya anggap tak betul kalau kalah Pakatan Rakyat. Dikatakan begitu, mereka akan menggerakkan seluruh rakyat berdemonstrasi. Itu disebut
Saya hanya mengulang. Apa akan jadi? Chaos. Apa akan jadi? Huru-hara. Apa akan jadi? Pencerobohan. Apa yang akan jadi? Kemungkinan mayat-mayat bergelimpangan. Macam amaran Mei 13, 1969. Tolonglah Tuhan, tolong. Everyone, including you and me, has got a moral responsibility. Use our senses. Baliklah kepada kebenaran.